Ramai yang beli kek aku ni, tapi ada yang dapat rosak. Jadi sekali lagi aku minta maaf atas kegagalan aku mengatasi masalah ni. Dan aku bertanggungjawab sepenuhnya. Full refund aku dah bagi dah dekat siapa yang dapat rosak tu. Postage memang aku dah tutup, and nanti akan sampai lambat dan rosak lagi banyak. 73 order online aku dah reject. Jadi pembelian atas talian sepenuhnya aku dah tutup. Tapi aku ada masalah baru, masih ramai request nak beli. Jadi dengan rasa rendah hati, aku buka showroom hitam premium untuk korang beli walk-in. Maksudnya korang boleh beli kek ni freshly baked, sama macam apa dalam gambar, tanpa ada kemik dan rosak. Setiap seorang boleh beli 2 sahaja kek ni, sebab aku dah limitkan untuk jual 100 bekas sehari. Sebab macam aku cakap hari tu, kek ni aku buat untuk bulan Ramadan sahaja. Sampul raya dengan paper bag ni korang akan dapat sekali. Untuk walk-in, korang boleh search location Hitam Premium Subang. Tarikh buka 26 sampai 29 April, pukul 12 tengah hari sampai 9 malam. Jadi 3 hari sahaja aku buka walk-in ni. Kepada korang semua, jemput datang.